Di dalam Al-Quran, apabila Allah menjelaskan tentang hukum hakam peraturan tentang Hajj, Allah sering membawakan peristiwa tentang hari kiamat. Apakah kaitan di antara Hajj dan juga hari akhirat, hari kiamat? Kita akan ikuti dalam episod kali ini. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami ayat 96 dan 97 daripada suratul Maidah, surah yang membekalkan panduan bagaimana kita menguruskan nikmat kejayaan dalam hidup kita berteraskan kepada panduan daripada Al-Quran untuk kita terus menyempurnakan janji kita, menyempurnakan tanggungjawab kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan pada hari ini kita akan membaca dua ayat ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Safa, apa khabar? Ya, Alhamdulillah. Saatnya kita nak teruskan hari ini ayat yang masih lagi tentang said, tapi ada masuk kepada saidul bahr, ya, iaitu ini lain. Dia ada bahr kat situ yang pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio boleh kongsikan bersama rakan-rakan, maklumkan kepada kawan-kawan ada yang dah nak pergi haji katanya, ya, ataupun kalau belum pergi haji, masih lagi ayat-ayat ini akan memberi panduan kepada kita bagaimana untuk menyiapkan diri jika dijemput untuk menunaikan ibadah umrah dan haji tersebut. Kita mulakan dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat pada hari ini. Pada ayat yang ke-96, penjelasan tentang kehalalan, halalnya binatang laut, ya, untuk dimakan dan seruan untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat yang ke-97, pengagungan Kaabah sebagai tempat ibadah yang mulia dan dikaitkan dengan keesaan, kehebatan ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita membaca ayat 96 hingga 97 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita masih lagi diberi ruang dan kesempatan, maka kita hendaklah bersyukur sebenarnya. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi dapat kekuatan yang Allah beri kepada kita untuk terus kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, sudah pasti dengan ilmu-ilmunya, kerana dengan ilmu lah kita akan berjaya melakukan sesuatu. Tanpa ilmu, tanpa pengetahuan, kita tak tahu nak buat apa. Kalau kita lihat apa yang Ustaz Fazrul tadabbur tentang haiwan-haiwan buruan, kita pun kadang terfikir macam mana ni, tiba-tiba tak boleh dan sebagainya. Tetapi bila kita ada ilmu, maka kita semuanya akan menjadi mudah, semuanya akan menjadi melapangkan jiwa-jiwa dan dada-dada kita apabila dikuat ataupun dikuatkan lagi dengan iman yang ada dalam hati kita. Baik, hari ini dua ayat lagi akan sama-sama kita baca, dengar dan tadabbur. Dua ayat 96 hingga 97 daripada surah Al-Maidah. Jom sama-sama kita fokus dahulu pada bacaan ini, kita hayati sebutan-sebutannya, perkataannya. Perkataan soidu tu dah 2-3 kali dah kita dengar sebelum ni, maka insya-Allah hari ini kita nak baca ayat 96 dan 97. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Uhilla lakum
وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Barakallah. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-96 dan 97. Allah menyatakan jika pada episod sebelum ini bercakap tentang membunuh ataupun mengambil makanan daripada as-said, iaitu daripada binatang buruan di darat, itu tidak dibenarkan ketika berihram. Kesannya ialah tidak boleh kita membantu sesiapa yang ingin memburu binatang tersebut, dan kalau binatang itu berjaya dibunuh ataupun dapat disembelih Ustaz ya, seperti rusa dan sebagainya, ianya diharamkan untuk dimakan oleh mereka yang terlibat dengan ihram ini. Maksudnya buruan ketika ihram itu sendiri menyebabkan dagingnya pun jadi haram Ustaz ya, kerana ia telah ditentukan pada ayat 95. Tetapi bagi mereka yang dalam perjalanan melalui laut ataupun mereka bertemu dengan saydul bahr ya, Allah nyatakan apa? Uhilla lakum saydul bahr, dihalalkan kepada kamu semua, kepada kita semua ini binatang buruan di bahr, iaitu laut, di kolam, di sungai, ikan, apa sahaja yang ada dalam perjalanan pergi ke umrah tersebut, ataupun kalau dalam kehidupan biasa pun Ustaz ya, Allah telah halalkan sebagai salah satu daripada rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayangkanlah Ustaz ya, orang kita sekarang ni memanglah kita naik kapal terbang terus sampai kan, lebih kurang berapa jam saja ke Mekah, tetapi pada zaman dahulu orang pergi haji ni kadang-kadang 2-3 bulan baru sampai naik kapal. Jadi dalam perjalanan itu, katakanlah yang sailorman kan, yang si kelasi ini, dia juga nak pergi ke Mekah menunaikan haji, dia pun pakai ihram ya. Pada waktu itu kalau mereka tangkap ikan, kalau katakanlah ada nelayan-nelayan itu pun juga yang nak pergi haji, adakah halal? Allah kata halal ya, dibenarkan wa ta'amuhu ya, dan makanan itu sebagai satu nikmat mata'al lakum walisayyarah, untuk mereka yang bermukim boleh makan daripada tangkapan orang yang mungkin sedang berihram, ataupun kepada mereka yang walisayyarah yang sedang dalam perjalanan pergi menuju ke Makkah itu sendiri. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma ya, dan diharamkan kepada kamu masih lagi Allah mengingatkan sekali lagi saydul bar. Apa maksud saydul bar? Iaitu binatang buruan yang berada di darat, dumtu huruma, ketika kamu masih lagi dalam keadaan ihram. Jadi binatang di lautan halal ketika ihram tak ihram, tetapi kalau binatang buruan di darat itu diharamkan ketika berihram. Itu saja ya yang Allah ingatkan di sini sebagai satu pengulangan kepada ayat 94, ayat 95, betapa seriusnya Allah ingin kita ini menjaga pantang larang ketika menunaikan umrah ataupun haj.
wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzi ilaihi tuhsyarun. Kita tahu bahawa sebenarnya bila bercakap tentang hurum ataupun ihram itu adalah satu kewajipan bagi orang yang umrah haji, Ustaz kan. Jadi bila bercakap tentang haji ini, Allah kata masih lagi kena buat semua perkara ini atas dasar takwa. Kita dah belajar sebelum ini pada ayat 93, takwa diulang 3 kali. Takwa peringkat muslim menjauhkan daripada perkara syirik. Takwa peringkat mukmin menjauhkan daripada perkara yang haram, melakukan perkara yang halal. Takwa peringkat muhsin mengelakkan perkara-perkara syubhah yang boleh menjatuhkan kita kepada perkara yang tidak halal. Maka di sini Allah ingatkan sekali lagi, bertakwalah alladzi ilaihi tuhsyarun, kepada Allah yang akan kepadanya kita akan berkumpul. Tuhsyarun yang membawa pada perkataan mahsyar, Ustaz ya. Jadi bila orang pergi ke haj, dia tahu dah dia seperti dihalau berkumpul di Arafah sana nanti. Itu adalah satu simulasi tentang mahsyar, di mana kita dihalau untuk dikumpulkan di padang mahsyar, dan pada waktu itu segala perkara yang halal akan dikira sebagai halal, haram, maka siapa yang menjaganya akan mendapat ganjaran yang indah, baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah haj, simulasi mahsyar, dan inilah cara pandang yang dibawakan oleh Al-Quran untuk sama-sama kita menghargai segala ketentuan yang ada itu untuk kita siapkan diri kita bertemu Allah suatu hari nanti. Kita berehat dahulu, kembali My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. اجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه جاهينا وارزقنا تلاوته. اجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. صدق الله.
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada ayat 96 dan 97. Kita memerhati beberapa kali Allah menjelaskan salah satu pantang larang di dalam umrah ataupun haj itu, iaitu ketika berihram, memburu kepada saidul bar, iaitu binatang buruan di darat. Dan seperti mana kita maklum, perkara ini adalah untuk membina takwa dalam diri umat Islam itu sendiri. Kita ada takwa peringkat Muslim, takwa peringkat mukmin dan takwa peringkat muhsin. Kalau kita perasan Ustaz ya, orang nak pergi umrah haji ni memang nak buat ibadah pun. Tapi dia punya amarannya kalau memburu binatang tu macam orang ni tengah berbuat jenayah kan. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya adalah kita bukan sekadar takwa di peringkat muslim, tetapi takwa di peringkat muhsin itu ialah ketika melakukan ibadah, nak pergi haji ni kot kan, pun seseorang itu amat berjaga-jaga jangan sampai untuk membunuh ataupun memburu kepada binatang-binatang buruan di darat itu. Dan di sini sebagai satu panduan yang besar kita belajar, iaitu apa? Bila kita menunaikan rukun-rukun Islam kita, syahadah kita menunaikan solat, itu membina takwa. Kita berpuasa, meningkatkan lagi takwa. Zakat, kita tahu bahawa 2.5% ataupun mungkin 10-20% daripada sawah, padi dan sebagainya itu bergantung kepada peraturannya. Itu semuanya membina rasa berhati-hati dalam jiwa kita, hatta apabila menunaikan umrah dan haj, walaupun memang niatnya untuk pergi ke Kaabah, menunaikan umrah, bertawaf, tetapi ada pantang larang untuk membina rasa takwa, berjaga-jaga. Kerana apa? Ini adalah sebagai persediaan untuk bertemu Allah di hari mahsyar, ilaihi tuhsyarun, pada ayat yang ke-96. Maka Allah membawakan lagi tentang Al-Kaabah Al-Musharrafah ini pada ayat 97. Mari sama-sama kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, kita baca ayat 97. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat yang ke-97. Jika pada ayat 96 Allah menyatakan tentang kalau dalam perjalanan pergi ke Baitullah Al-Haram, Kaabah Al-Musharrafah itu perlu berjaga-jaga, jangan membunuh, maka pada kali ini Allah terus membawakan kepada topik haji itu, ja'alallahul ka'batal baital haram, iaitu Allah menjadikan Kaabah sebagai Baitul Haram, maksudnya sebagai rumah suci. Di mana apakah maksud Baitul Haram ini? Rumah yang disucikan, di sinilah rumah yang dimuliakan, rumah yang dihormati, qiyamal linnas, sebagai tempat manusia untuk berdiri dan juga menjadikan lebih established, Ustaz, ya, lebih mantap dalam kehidupan. Apa maksudnya di situ? Daripada Baitul Haram itu, seseorang itu daripada lemah jiwa dia, bila sampai ke sana dia akan bangkit semula. Bangkit semula kerana merasakan bahawa makin dekat dengan Allah, ya, melihat kepada legasi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perjuangan tauhid, kuat imannya. Dalam masa yang sama, ia sebagai qiyamal linnas, dia menjadi tempat untuk membangkitkan manusia kerana bukan sekadar hal akhirat, spiritual, tetapi bab-bab duniawi, Ustaz. Ya, orang boleh berbisnes, kan ada orang bisnes kat sana tu, jual apa saja laku. Kan? Jadi ini adalah Kaabah Al-Baitul Haram wasyahrul haram, dan juga bulan haram, wal hadiyah. Apa maksud wal hadiyah? Iaitu
binatang yang nak disembelih, hadi, ya, binatang korban, dan juga wal qalaid. Qalaid ini adalah dia punya tanda-tanda yang diberikan kepada binatang-binatang ini. Maka semua ini adalah sebagai salah satu daripada peraturan yang Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran sebagai tempat ataupun perkara yang suci, ya. Dan bila cakap tentang perkara yang suci ini, dia ada tempat dan dia ada masa. Tempat dan juga masa. Bila cakap tentang Arafah contohnya kan, Arafah itu dia hanya special hanya pada hari Arafah je. Selain daripada hari Arafah, kalau kita pergi umrah pada bulan Rejab ke, pada bulan Syakban ke apa ke, Arafah itu hanyalah padang pasir saja, Ustaz, kan. Jadi apabila bercakap tentang Kaabah, inilah sebagai satu syiar dan ianya sebagai satu pendekatan penjelasan Allah tentang rukun Islam yang kelima yang perlu diperjuangkan. Dan sekali lagi kita melihat pada ayat ini, dzalika lita'lamu annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang demikian itu untuk memberitahu sesungguhnya Allah ini mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Apa ceritanya? Kan? Ceritanya ialah sebenarnya Allah letak Kaabah, Allah letak Syahrul Haram, Allah letak hadiah, ya, binatang kurban, wal qalaid. Semua perkara ini adalah perkara yang mempunyai peraturan yang tersendiri. Sama seperti binatang buruan yang tidak dibenarkan di darat bagi orang yang ihram. Mungkin ada yang kata, mengapalah ada binatang buruan berkali-kali sampai 2-3 ayat tersebut. Allah kata untuk nak beritahu pada kamu semua, Allah yang mengetahui apa yang di langit, yang di bumi, semua Allah tahu, kamu tak tahu. Kan? Kamu tak tahu. Jadi jangan persoalkan Allah, ikut sahaja kepada peraturan, pasal Allah tahu macam mana nak uruskan matahari, bulan, apa sebagainya. Ingat Allah tak tahu ke? Bagi benda ni kecil-kecil je. Lebih kurang begitu. Agar kita hanya fokus kepada bahagian kita untuk terus merendahkan diri kita kepada Allah, menerima segala peraturan ini. Jangan banyak soal, kerana bila kita mempersoalkan perkara itu, khawatir kita tidak mencapai taqwa level muhsin dan menyebabkan kita tidak mendapat mahabbah. Dari hujung ayat 93 yang kita pernah baca sebelum ini, kita tidak mendapat kecintaan daripada Allah pasal banyak sangat soal. Ya, yang boleh kita soal ialah pada siapa? Pada diri kita lah. Macam mana saya nak pastikan saya ni berjaga-jaga? Macam mana nak pastikan perjalanan umrah haji saya ini yang terbaik? Bagaimana saya ini ingin dijemput oleh Allah? Yang itu kita boleh persoal, tetapi jangan kita mempersoalkan Allah. Kerana apa? Kerana Allah lah yang mengetahui apa yang di langit, apa yang ada di bumi. Ayat 97 ini membawa kepada perkataan pilihan pada hari ini. Kita saksikan. Perkataannya ialah wattaqullah alladhi ilaihi tuhsyarun, yang kita sudah belajar pada ayat 96. Tuhsyarun daripada perkataan hasyara, ya, mengumpulkan, dihimpunkan secara paksa. Ada beza dengan perkataan jama'ah. Jama'ah itu dikumpulkan secara sukarela. Hasyara ini dikumpul macam binatang, Ustaz, ya, dimasuk kandang petang-petang tu, lembu ke, kuda ke ataupun unta, dihalau. Maka pada di dalam Al-Quran muncul 43 kali dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah Al-An'am. Perkataan ini membawa kepada perkataan mahsyar, satu tempat kita akan dikumpulkan suatu hari nanti. Dan fardu haji adalah satu simulasi, sebagai satu contoh kita menyiapkan diri, kita pakai pakaian yang mana ditentukan. Kalau di mahsyar nanti tak ada pakaian, Ustaz, ya. Saidina Aisyah pernah bertanya, nanti tak ada ke orang perhati orang lain? Tak sempat nak perhati orang lain disebabkan apa? Urusan pada waktu itu amatlah sukar, ya, dan kita doa pada Allah kita dimudahkan urusannya ketika di mahsyar nanti. Kita berehat dahulu, kembali semula Hasinin My Quran Time, Quran Salat Info. جعله لنا هجتين يا رب العالمين.
رجائنا وارزقنا تلاوته. Dia hadis palsu disebut hadis maudhu' satu. Okey. Ada hadis la yu'rafu, hadis yang tak diketahui. Okey. La yasih, tidak sahih. Tidak sahih. Ada satu jenama dia la aslalahu, tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Tuan-tuan Kalau- perempuan, catatkan dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan, Ha. kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah? Ayah pun tak ada. Memang yatim piatu ke? Tak. Saya memang lahir, tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak. Jadi sepatutnya anak ni dia mesti ada ayah, Ada ayah, ada ada mak. ibu yang melahirkan dia. Ya, Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad, Okey. tidak ada periwayatan, tidak ada jalur periwayatan. Okey. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba اجعله لنا هجتين يا رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat terus setia main Quran Time, Quran Salat dan Infak. Selamat kita kembali. Alhamdulillah kita dah dengar kupasan tadabbur daripada Ustaz Fazrul sebentar tadi dan kita nak lihat tentang perkataan untuk bacaan kita pada hari ini ataupun tajwid dan juga hafazan kita insya-Allah. Kita boleh lihat pada ayat yang ke-96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Dalam ayat ke-96 ini ada beberapa huruf. Huruf ra. Yang mana huruf ra ini huruf yang dia ada martabat dia. Dia ada sifat dia, sifat ahyanan. Maksud ahyanan kadang-kadang dia tebal, kadang-kadang dia nipis. Bergantung keadaan ra itu. Dan juga sebelumnya dan sebagainya lah. Itu ada martabat dia. Dan hari ini kita nak cubalah huruf ra yang berada pada ayat ke-96. Kalau kita lihat ayat pertama, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Okey. Yang mana itu adalah huruf yang ra berbaris di bawah dan juga ra yang berbaris di atas. Okey, secara umumnya mudah nak fahamnya, ra kalau baris atas dan depan tebal. Ra baris atas, ra
Ra baris depan tebal sentiasa. Ra, ru. Okey. Kalau ra baris bawah nipis. Ni sentiasa nipis. Okey, atas dan depan tebal. Bawah nipis. Barisnya ada 3 tu lah. Harakatnya ada 3 lah. Baris atas, baris depan, baris bawah. Jika ra itu berbaris atas dan depan, tebal sentiasa. Ra, ru, dibaca dengan tebal. Jika ra berbaris di bawah, maka ra itu dinipiskan. Ri, contoh dalam ayat atas tu. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah. Uhilla lakum saydul bahri, nipis. Wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah, nipis, tebal. Sayyarah dibaca tebal. Dalam ayat seterusnya pula, wa hurri, dalam kotak kita ni. Wa hurrima alaikum. Sebut. Wa hurrima alaikum. Yang mana ra di sini dibaca dengan tebal ke nipis? Nipis. Ra baris bawah. Walaupun ra tu ada sabdu. Bila ada sabdu, ada 2 pekerjaan lah kita nak nipis. Wahur, itu pun dah nipis. Kemudian ri. Wahurri. Cuba sebut. Wahurrima. Wahurrima. Dinipiskan. Jangan baca wahurri, bukan wahurri. Itu ditebalkan masa ra mati, ditebalkan, dinipiskan awal-awal lagi. Wahur, kalau saya buat gerak satu-satu. Wahurri. Tapi digabungkan. Wahurri. Digabungkan. Wahurri. Wahurrima alaikum. Wahurrima alaikum. Kemudian Saydul barri ma dumtum huruma. 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 Barri. Dinipiskan sama macam tadi. Barri. Bar itu dah nipis. Bar, bukan bar. Bar. Okey. Barri. Saydul barri ma dumtum huruma. Saydul barri ma dumtum huruma. Huruma ra bagi depan tu tebal ke nipis? Tebal. Ra bagi depan. Huruma. Ru. Jangan ru. Huru. Kalau huru nipis. Ru. Saydul barri ma dumtum huruma. Saydul barri ma dumtum huruma. Wa hurrima alaikum. Okey, kita lihat di atas tu. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walissayyarah. Bagus. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum huruma. Wa hurrima alaikum
Wattaqullah. Wattaqullah. Wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Ilaihi tuhsyarun. Ra tu dibaca dengan tebal kerana ra tu berbaris di hadapan. Wattaqullaha alladhi ilaihi tuhsyarun. Cuba sebut ra, ru, ri, ra, ru, ri, ar, ur, ir. Ra itu sentiasa dilatih. Dan ra juga dia sifatnya tawassut. Lin Umar saya sebut bawah ni ya. Lin Umar 5 huruf ni tawassut. Maknanya ra ni cuba lihat kalau dia mati. Akbar. Sebut akbar. Akbar. Dia bukan akbar. Akbar. Allahu akbar. Apa tu? Hujung tu. Allahu akbar. Nampak? 1, 2 mula. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia ada bunyi suara ra. Selain daripada getar tu, dia ada Allahu akbar. Allahu akbar. Dia bukan semata-mata getar. Akbar. Bukan itu. Allahu akbar. Allahu akbar. Begitu. Ini indahnya bila kita ambil ilmu secara bertalaki. Kita dapat dengar langsung, kita dapat dengar, dapat lihat dan dapat mencuba. Okey. Baik, wallahu alam, kita nak berehat seketika ke mana-mana. Kembali selepas ini My Quran Time, Quran, Salat, Infak. جعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Ketika mana berlakunya penyakit ataupun wabak yang besar itu, adakah itulah solat tu dibolehkan ataupun tidak, bagaimana? Okey, baik. Yang ni sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya. Iaitu pada awal-awal Covid dulu, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, yang mana sebahagian besar daripada masjid, bukan sebahagian besar, maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup. Dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia Ustaz Husaini. Saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid, orang solat juga.
Walaupun masjid dikunci, kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib, kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku. Tapi bila kita perhatikan dalam hadis, kalau kita ikutkan, kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah, kita perhatikan tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik, tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam. Boleh kita salat berjemaah di rumah, sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta اجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada suratul Maidah daripada ayat yang ke-96 dan 97. Pada ayat yang ke-96 kita sudah melihat bagaimana Allah menghalalkan kepada saidul bahr, iaitu binatang buruan di laut, makanan laut, dan daripada sungai, daripada kolam, semua binatang daripada haiwan air. Dan pada ayat yang ke-97 Allah menyambung kepada beberapa perkara. Ada 4 perkara yang telah pun diharamkan ataupun yang telah disucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah Al-Kaabah, yang kedua adalah Syahrul Haram, yang ketiga adalah Hadiyu, dan juga yang keempat adalah Al-Qalaid, iaitu tanda-tanda yang diberikan kepada binatang yang tidak boleh dikacau untuk dikorbankan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita membaca ayat yang ke-97 untuk kita menyimak kembali 4 perkara ini, bagaimana kita perlu mengambilnya sebagai panduan untuk menyiapkan diri kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 97 kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitan. Ja'alallahu al-Ka'bata al-Bayt al-Haram qiyaman lin-nas wash-shahr al-haram wal-hadiy wal-qala'id. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. بارك الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-97. Allah menjadikan Al-Kaabah, ya, yang pertama Kaabah, yang keduanya Asyarul Haram, bulan-bulan yang diharamkan, dan yang ketiga Al-Hadyu dan Qalaid. Bila bercakap tentang Kaabah, Ustaz, ya, bila Allah menggunakan perkataan qiyamal linnas, sudah pun kita bincangkan sebentar tadi, dan lebih daripada itu Imam Sa'di menyatakan mengapa Kaabah itu menjadi qiyamal linnas, kerana disitulah sempurna Islam dengannya, ya, terutama apabila kita menunaikan ibadah haji.
Yang pertama. Yang kedua, diangkat bebanan. Ya, segala cabaran, masalah yang ada itu apabila kita pergi ke Kaabah, kita berdoa, maka di tempat ini adalah mustajab doa, bebanan akan diangkat. Dan kalaupun balik daripada umrah dan haj ada bebanan Ustaz ya, sebenarnya bebanan itu sudah pun dijanjikan untuk diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, yang hadir menujunya akan mendapat pemberian yang melimpah dan kebaikan yang banyak. Apabila kita sembahyang kat sana Ustaz ya, sampai 100,000 kali ganda. Cuba bayangkanlah nak sembahyang berjemaah dekat negara kita ni, nak setiap waktu itu pun dah susah, tapi di sana dapat satu waktu sahaja berjemaah di Masjidil Haram itu bersamaan dengan 100,000 kali kan. Jadi kalau kita kira-kira tu berapa tahun hidup baru dapat kita mencapai ganjaran yang melimpah sedemikian. Yang ketiga. Yang keempat, disebabkan harta yang diinfakkan itu akan diganda-gandakan lagi ganjarannya. Yang kelima, berkumpul padanya orang Islam dari serata dunia yang pelbagai jenis. Itu yang menyebabkan qiyamal linnas, ia akan menguatkan manusia. Di sini manusia saling mengenal dan saling membantu. Seterusnya di sini manusia saling berbincang untuk kebaikan sejagat, dan seterusnya terhasil antara manusia jaringan untuk kebaikan agama dan dunia. Persoalannya Ustaz ya, sebenarnya ialah kadang-kadang orang pergi ke Kaabah itu, pergi ke umrah haji itu tak menggunakan peluang ini. Tak nak kenal orang daripada negara lain, tak nak bercakap dengan orang lain. Kadang-kadang di situ aja kan. Duduk pergi sana dan balik kan. Jadi yang pahala dapat, tetapi jaringan untuk bertemu semua jaringan yang ada, berbincang bagaimana menguatkan umat Islam ini sendiri adalah antara perkara yang perlu dijadikan sebagai agenda. Ya, sebagai agenda, dan ini perlu dibuat oleh travel agent yang terlibat dengan umrah. Kena buat modul yang bukan sekadar untuk personal development, untuk kemajuan diri, tetapi juga untuk macam mana kita mendapat gabungkan antara negara-negara Islam contohnya Ustaz kan, untuk membantu untuk idea-idea tentang nak memartabatkan Quran, untuk memartabatkan ekonomi. Di situlah sebenarnya yang menjadi asas kepada perkataan qiyamal linnas. Ianya dapat membina, membangkitkan manusia dengan syarat manusia sendiri tahu fungsi Al-Kaabah Al-Musharrafah yang berada di Makkatul Mukarramah tersebut. Dan lebih daripada itu, ada Syahrul Haram. Syahrul Haram ada 4 yang kita sudah maklum, iaitu Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Zulqaidah, Zulhijjah kita tahu dah bulan haji ya. Tapi kalau Muharram dan Rajab ni apa ya? Muharram adalah bulan selepas bulan 12 Hijrah, selepas Zulhijjah. Jadi sebenarnya bila seseorang itu, kita ini hidup, sebenarnya kalau kita sudah lihat dalam surah Al-Baqarah tentang Al-Ahillah ya, tentang bulan sabit, Allah cakap itu adalah kalender kepada manusia, mawaqit dan juga Al-Hajj. Maksudnya kalender umat Islam ini perlu kita susun di sekitar bulan-bulan Islam. Ya, kita mula dengan Muharram, ada tahun baru, kemudian Rejab, kemudian bila Rejab tu dah bersedia dah untuk masuk ke Ramadan, dan sejurus selepas Ramadan itu masuk pada Sya'ban, maka terus kita pergi kepada bulan yang ke-11 dan 12 bulan Hijrah, iaitu Zulqaidah dan Zulhijjah. Apakah yang berlaku pada orang Arab? Pada bulan haram inilah tempat untuk aman, saatnya tak boleh berperang. Ya, waktu inilah kumpulkan bekalan-bekalan untuk menautkan hubungan ukhuwah, kerana waktu ini tidak boleh berperang kalau ada niat untuk berperang ataupun untuk buat perkara-perkara yang menyalahi kepada keamanan. Apa pelajaran untuk kita? Syahrul Haram ini kerana disucikan Allah, kita kena jadikan paling kurang 4 bulan ini Ustaz, bulan riset. Ya, bulan riset kepada kita, kena tengok balik macam mana hubungan saya dengan keluarga. Ya, kalau katakan ada amalan saya yang kurang, saya kena riset balik pada bulan-bulan ini, paling lambat pada bulan 11 dan 12 Hijrah, iaitu pada raya haji. Ya, bagi orang yang pergi haji, dia akan pergi ke haji, dia ada mindset dah, masa inilah untuk saya membaiki diri saya dan menguatkan diri saya, makin dekat kepada siapa? Kepada Allah yang mengetahui segala urusan yang ada di atas muka bumi ini. Dan di hujung itu Allah beritahu, wa annallaha bikulli syai'in alim, dan sesungguhnya Allah ini pada setiap sesuatu amat mengetahui. Perkataan alim ini kalau kita pergi balik kepada ayat 158 lebih kurang dalam surah Baqarah, di hujung tu Ustaz kan, di hujung ayat tentang Safa wal Marwah, ada Allah gunakan perkataan Allah ini syakirun alim. Kan, Allah ini maha menghargai, bersyukur atas usaha Hajar ya, melalui Safa Marwah itu, dan Allah ini amat mengetahui macam mana nak selesaikan masalah Hajar.
sampaikan air Zam-Zam itu menjadi solusi bukan hanya untuk Hajar dan Ismail tetapi untuk seluruh umat. Jadi di hujung ayat 97 ini kita makin rapat lagi dengan Kaabah, makin lagi menghargai Syahrul Haram, buat korban pada bulan haji. Ini sebenarnya adalah untuk merapatkan diri kita kepada Allah yang Maha mengetahui menyelesaikan pelbagai masalah kita, dan ini membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu yang pertama, jaga kesucian makanan kerana ia berkait dengan ibadah kita, berkait dengan takwa yang ingin kita bina dari masa ke semasa. Yang pertama. Yang kedua, berlaku ihsan sesama makhluk Allah agar memperoleh keberkatan hidup. Dan yang ketiganya, sentiasa memakmurkan dan memuliakan rumah Allah dengan menegakkan syiarnya kerana ia ada kaitan dengan keakraban kita kepada Allah yang Maha mengetahui, tahu bagaimana menyelesaikan pelbagai masalah yang ada hadir dalam hidup kita. Sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT agar kita dijemput lagi pergi ke Kaabah, ke Mekah, dan bagi yang belum lagi, moga-moga kita dimudahkan urusan ini. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnialah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang halal lagi baik, ya Allah, yang makan yang suci, yang lagi bersih, ya Allah, untuk menguatkan tubuh badan kami, untuk kami mendekatkan diri padamu, ya Allah. Jadikanlah kami orang sentiasa sensitif dengan kebaikan, ya Allah, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan halal dan haram, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sentiasa berusaha memperbaiki kelemahan kami dan memperbaiki kebaikan amalan soleh kami sehingga kami menjadi martabat ihsan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatkanlah hidup kami, ya Allah. Berkatkan saja apa saja yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa menegakkan kebenaran, menegakkan dan memakmurkan rumah-rumah-Mu, ya Allah. Ampunkanlah kami, ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami dan permudahkanlah segala urusan kami, Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terus mengabulkan doa kita pada hari ini, dan kita mohon pada Allah agar Allah menerima segala amal kita dan dijemput untuk bersama di Baitul Haram, di Kaabah Al-Musharrafah. Dan inilah nilai-nilai, apakah nilai di sebalik Hajj sebagai rukun Islam yang kelima yang ingin kita gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Peluang untuk tuan-tuan menyumbang pada nombor di tertera dan juga menghubungi nombor di talian itu untuk sama-sama kita berbincang bagaimana kepada mereka yang belum haji dapat pergi haji, kepada para alumni haji yang pernah mengerjakan haji dan hajjah yang ada, bagaimana terus meningkatkan lagi komitmen bersama dengan Al-Quran, dengan spirit haji yang telah dilalui selama ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri akan datang dalam mengetahui apa lagi perkara dalam surah Al-Ma'idah, dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا